Hai semua, korang rasa betul ke Hainanese Chicken Rice ni boleh siap bawah 10 minit? Jom Kak Ni tunjuk macam mana. First kali kita buat paste nasi ayam. Okey, untuk nasi ayam Hainan ni simple je, hanya perlukan halia dan bawang putih. Blend je sampai halus. Hari ni kita guna Ninja 11 in 1 multi cooker. Honestly, this thing memang kitchen game changer. Sebab dalam satu periuk ni, boleh pressure cook, boleh steam, saute, air fry, bake dan macam-macam lagi. Masuk je ayam bersama bahan-bahan lain ke dalam periuk. Pastikan lid dia seal properly sebab kita nak guna function untuk pressure cook. Set kepada high mode dan masa kita perlukan hanya 5 minit untuk masak seekor ayam ni. Yes, only 5 minutes. Lepas release pressure, tengok tu ayam masak cantik, juicy dan super tender. Tumis kulit ayam dan lemak ayam bersama bahan-bahan kisar sampai naik bau wangi. Lepas tu kita masukkan beras yang kita dah cuci, air rebusan ayam, tutup balik dan set kepada pressure cook mode high selama 2 minit saja. Seriously, terkejut tengok hasil nasi yang dah masak ni. Fluffy, wangi dan penuh rasa. Okey, last kali jangan lupa sambal cili dan kuah kicap. Sebab these two are mandatory kalau nak completekan nasi ayam. Hidang pula dengan timun dan tomato.